Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada Puan Mazlin dan juga barisan eksekutif dan juga pada lecturer dan juga pada kami punya lecturer Miss Syafawati dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, kami merupakan kumpulan yang pertama untuk mempersembahkan persembahan muzik kami. Baiklah, sebelum itu untuk subjek pengenalan kepada pendekatan dalam pengajaran muzik untuk kanak-kanak kecil. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Christina Bazla. Nama saya Naarifah. Nama saya Tiwan Shen. Nama saya Nur Syazwani Hani. Nama saya Nurul Natasa. Baiklah, sebelum kami memulakan persembahan kami, saya akan memperkenalkan alat muzik yang kami akan menggunakan. Baiklah, saya akan menggunakan tamborin. Saya akan menggunakan drum. Saya akan menggunakan piano digital. Saya akan menggunakan marakas. Baiklah, kami ada 2 buah lagu yang kami ingin sampaikan. Lagu yang pertama yang bertajuk Kelas Ceria. Kelas ceria, kelas bahagia, tempat kami menimba ilmu, Menyanyi, menari, bermain bersama. kelas ceria kami suka membaca buku, mengira nombor, melukis gambar dengan warna-warni, berkongsi mainan, tolong menolong, menjadi murid yang baik hati. Kelas ceria, kelas bahagia, tempat kami menimba ilmu, menyanyi, menari, bermain bersama. Kelas ceria kami suka. Sudut bacaan yang digemari, buku cerita dibaca berganti, ilmu bertambah hari ke hari, menjadi murid bijak lestari. Na 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 la 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 la. Kelas ceria, kelas bahagia, tempat kami menimba ilmu, menyanyi, menari, bermain bersama. Kelas ceria kami suka. Guru mengajar penuh kasih sayang, membimbing kami setiap hari. Rajin belajar, semua menjadi insan yang berbudi. Baiklah, itu lagu yang pertama. Baiklah, seterusnya lagu yang kedua yang bertajuk Bermain di Luar. Mari kawan, jom keluar, bermain riang di halaman luas, berlari-lari dengan gembira, badan sihat, hati ceria.